Dakwah bermaksud menyeru manusia kepada Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa manusia dari kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam. Allah berfirman, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik." Surah An-Nahl ayat 125. Peringkat dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dakwah secara rahsia selama 3 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mula menyampaikan Islam secara rahsia. Disampaikan kepada keluarga dan sahabat terdekat. Antara yang terawal menerima Islam Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah. Hikmah supaya Islam dapat berkembang tanpa penentangan hebat pada awalnya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya wahyu dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di Bukit Safa menyeru kaum Quraisy. Ramai menentang termasuk Abu Lahab. Namun ada juga yang menerima Islam seperti Umar bin Al-Khattab. Antara cabaran dan tentangan, baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dihina, disiksa, diboikot. Antara yang syahid awal kerana mempertahankan Islam, Sumayyah binti Khayyat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap sabar, tabah dan berdoa. Antara hikmah dan pengajaran, dakwah perlu dilakukan dengan hikmah dan sabar. Utamakan keluarga terdekat dahulu. Yang ketiga, ujian dalam berdakwah adalah tanda kasih Allah. Yang keempat, menjadi umat Islam, kita perlu menyampaikan kebaikan walaupun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau 1 ayat." Hadis riwayat Bukhari.